Mak, ayah, abang, kakak, doakan ahli keluarga kita, adik-beradik kita kalau ada di antara mereka yang jauh daripada Allah. Nasihat-nasihat dah, tegur dah, betul tak tuan-tuan? Tapi mereka masih lagi belum berubah. Jangan berhenti daripada berdoa walaupun kadang-kadang mereka menyakitkan hati kita. Kita dengan adik-beradik kita ni tuan-tuan lahir daripada rahim yang sama, rahim mak kita. Hidup kita ni berbeza, takdir dia tak sama. Bukan mudah tuan-tuan nak sekepala semua adik-beradik susah. Tetapi tuan-tuan jangan berhenti berdoa. Kami tak nak dengar benda ni ya Allah. Ketika mana kami berada di akhirat kelak, Engkau memisahkan kami dengan orang yang kami sayang. Kami sayang dia ya Allah. Kami cinta dia ya Allah. Kami rindu dia ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami. Kerana kami nak bersama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.